Sebut je Gunung Everest, semua orang bayangkan puncak tertinggi dunia kan? Simbol kejayaan, keindahan alam. Tapi, korang tahu tak, kat sebalik gambar-gambar cantik tu ada satu realiti yang, well, tak berapa cantik. So, soalan dia sekarang, adakah Everest ni masih syurga pendaki atau dah jadi gunung sampah paling tinggi kat dunia? Jom kita check it out. Inilah dia gambar Everest yang selalu kita nampak kat Instagram, kat poster, kat mana-mana lah. Nampak suci, megah gila atas awan. Memang impian setiap pendaki kan? Satu pencapaian yang wow, sekali seumur hidup. Tapi kan, itu cuma separuh cerita je. Realiti sebenar ke atas sana tu, jujur cakap, memang boleh buat korang terkejut. Okey, jom kita tengok apa yang sebenarnya tengah jadi kat Everest sekarang. Okey, ready? 50 tan. 50 tan. Korang nak tahu banyak mana tu? Cuba bayangkan berat 8 ekor gajah dewasa. Ya, 8. Sebanyak itulah sampah yang dianggarkan tersadai ke atas gunung yang kita anggap suci tu. Gila kan? Ni bukan masalah sikit-sikit dah. Ni dah tahap krisis alam sekitar yang kritikal. Okay, so jom kita dive deeper sikit. Macam mana teruknya masalah sampah ni? Dan kita bukan cakap pasal sampah biasa-biasa macam puntung rokok atau botol mineral tau. Skala dia jauh lebih besar, jauh lebih kotor. Cuba dengar petikan dari The Guardian ni. Dia panggil Everest tempat pembuangan sampah tertinggi di dunia. Pedih gila ayat tu. Bayangkanlah, tempat yang orang tempatan panggil Dewi Ibu Dunia, sekarang ni penuh dengan sampah sarap kita. Nak tengok data pak? Jom kita breakdown sikit. Dalam satu musim pendakian je, which is dalam 2 bulan macam tu, pendaki tinggalkan lebih kurang 3 tan sampah pepejal. 3 tan! Itu termasuk tin makanan, botol plastik, tangki oksigen kosong, kemah-kemah yang dah koyak, macam-macam lah. Okey, kalau korang rasa tadi tu dah teruk, yang ini lagi next level. Serius. Dalam musim yang sama, ada 33 tan najis manusia. Ya, korang tak salah dengar. Dan benda paling teruk, sebab suhu kat sana sejuk gila, benda Allah tu tak terurai. Dia cuma beku kat situ, mencemarkan salji tu mungkin untuk beratus-ratus tahun. Dan untuk cukupkan package ni, ada lagi. Hampir 45,000 liter air kencing. Banyak tu. Cukup untuk isi satu kolam renang saiz biasa. Yang paling bahaya, semua benda ni boleh cemari sumber air untuk orang-orang kampung yang tinggal kat bawah gunung tu. Kesian dorang. So, soalan dia sekarang, macam mana benda ni boleh jadi seteruk ni? Apa puncanya? Kenapa polisi yang ada tu macam tak jalan? Jom kita siasat. Punca paling besar senang je. Terlalu ramai orang. The Guardian ada buat satu analogi yang memang kena gila. Pendaki naik turun gunung tu dah macam penumpang komuter naik eskalator. Bila mendaki Everest dah jadi macam pakej pelancongan besar-besaran, logik lah kan? Lagi ramai orang, lagi banyaklah sampah. Dulu, kerajaan Nepal ada try satu sistem. Setiap pendaki kena letak deposit $4,000 US. Duit ni boleh dapat balik dengan syarat kena bawa turun 8 kilogram sampah. Idea dia macam bagus kan? Tapi realitinya tak macam tu. Ramai pendaki cuma kutip sampah kat kem bawah je. Sebab senang. Sampah yang paling kritikal, yang kat atas-atas nun, dibiarkan je. Dan komen dari Reddit ni memang betul-betul explain kenapa sistem tu gagal. Untuk ekspedisi yang kos dia boleh sampai $100,000, deposit $4,000 tu apalah sangat kan? Dia dah jadi macam yuran kemudahan. Daripada penat-penat nak bawa turun sampah dari zon maut, baik burn je lah deposit tu. Senang cerita. Okey, cukup cerita pasal masalah. Jom kita tukar mood sikit. Ada berita baik juga. Ada ramai hero kat luar sana yang tak sanggup tengok Everest jadi macam ni dan dorang tengah kerja keras nak bersihkan balik gunung tu. Siapa dorang ni? Jom kita tengok. So, kerajaan Nepal pun sedar sistem lama tu tak function. Jadi dorang tukar game plan. Deposit yang boleh dapat balik tu sekarang dah jadi yuran pembersihan. Maksudnya tak boleh dapat balik dah. Wajib bayar. Duit tu pula dorang akan guna untuk upah ranger gunung, pantau kat kem-kem yang lebih tinggi dan jalankan plan pembersihan untuk 5 tahun akan datang. Nampak lebih serius kan? Tapi bukan kerajaan je yang buat kerja. Pihak swasta pun power juga. Contohnya, Valley Peak Outlook Foundation. Dorang dah berjaya kutip 2.2 tan sampah dari 4 base camp utama kat Himalaya termasuklah Everest. Dan yang bestnya, projek macam ni ada 2 kebaikan. 1, dia bersihkan gunung. 2, dia bagi kerja kat komuniti Sherpa tempatan. Ini penting gila, especially lepas industri pelancongan kena hentam teruk dulu.
Okey, tu cerita pasal sampah pepejal. Ingat tak pasal bertantan sisa manusia tadi? Macam mana nak settle benda tu pula? Jangan risau. Untuk masalah ni, ada satu solution guna teknologi yang sumpah cool. Nama dia Projek Biogas Everest. Serius, projek ni genius gila. Macam ni dia berfungsi. Sisa manusia tu diorang kumpul. Lepas tu masukkan dalam satu mesin, ni nama dia Biogas Digester. Dalam mesin tu, sisa tu akan diproses dan ditukar jadi gas metana. Gas ni pula boleh guna sebagai bahan api untuk masak atau pasang lampu. See, daripada jadi masalah, sekarang dia jadi sumber tenaga. Win-win situation. So, dengan adanya polisi baru, usaha dari pihak swasta dan teknologi yang inovatif macam tadi, apa agaknya masa depan Everest? Pertempuran antara nak jaga alam sekitar dengan nak buat duit dari pelancongan ni masih lagi satu pertempuran yang besar. Okey, sebagai penutup, jom kita fikirkan soalan ni. Ada orang kat Reddit gelar Everest ni Mount Trashmore. Pedas tapi mungkin ada betulnya sikit. Usaha nak bersihkan memang tengah jalan. Tapi pada masa yang sama, beribu-ribu pendaki baru terus datang setiap tahun. So, persoalannya, adakah kita betul-betul boleh pulihkan kesucian Everest atau dia akan kekal jadi tugu sampah tertinggi di dunia? Jawapan dia mungkin ada pada kita semua.